Selamat pagi semua, kita bersama lagi di Peter B Channel. Pagi ini saya nak buat pekasam ensabi ya. Ini sayur ensabi yang sudah saya jemur sebelum ini. Di tempat saya, sayur ensabi ini dijual. Kalau dalam tompok dia, mereka jual RM5 ya. Dulu RM3, sekarang sudah naik kepada RM3. Dan ini saya beli 1 kilo semalam guys. 1 kilo RM6 mereka jual, banyak daripada kita beli yang tompok. Saya beli yang jual ikut kilo Ini dia 1 kilo. Saya sudah layukan dan saya akan buat pekasam selepas ini. Sebelum saya buat pekasam, saya nak cuci dia nanti, cuci dan perah air pahitnya guys, sebelum saya campurkan dengan garam dan juga gula sedikit. Saya nak mencuci sayur ensabi guys sebelum saya campurkan dengan garam dan juga gula. Kalau kita tidak cuci, sayur ensabi ini berpasir. Jadi saya akan mencuci dan saya akan perah sedikit air yang pahit selepas ini. Saya akan cuci 2-3 kali guys, supaya ianya bersih Sayur ensabi yang saya sudah cuci tadi guys, saya nak ramas-ramas sekejap supaya ianya layu sebelum saya campurkan dengan garam dan juga gula Kita ramas seperti ini supaya air pahit ensabi ini keluar Saya sudah mencuci beberapa kali tadi supaya tidak berpasir. Okey, kita akan supaya air pahitnya guys, kita akan ramas seperti ini. Ini sayur ensabi tadi guys yang sudah saya ramas airnya seperti ini. Tengok air hijaunya guys, air yang pahit Selepas ini saya akan campurkan dengan garam dan juga gula Tangan saya sudah bersih guys. Air yang hijau pahit itu guys, saya tidak masukkan bersama. Setelah ini saya akan campurkan dengan gula dan juga garam. Fungsi gula dia supaya pekasam ensabi ini masam dan warnanya bilanya sudah dapat kita makan, dapat kita tumis, ini warna kekuningan guys. Ada orang dia simpan bubur dia masak, dia campurkan. Tapi ini cara saya. Boleh cuba siapa yang nak cuba. Guys, banyak 1 kilo. Saya beli RM6 di tempat saya. Dan ini ialah air yang sudah saya ramas sayur ensabi tadi. Saya akan buang dan saya nak masukkan garam dan juga saya nak masukkan garam. Saya tidak simpan banyak garam sebab saya tak suka ianya terlalu masin. 1 sudu, saya rasa 1 sudu penuh tadi. Dan sekarang saya masukkan gula. Gula saya simpan 1
Lepas tu kita akan campurkan seperti ini sebelum saya masukkan di dalam bekas. Okay, kita campurkan supaya gula dan garam itu bercampur, guys. Selepas saya 1 minggu dapatlah kita tumis, kita makan. Ada orang dia campur dengan daging, guys, sedap. Okay, daging yang kita potong-potong, kita campurkan di sini juga boleh. Tapi saya daging yang saya beli semalam tu belum saya potong, jadi tak dapatlah saya masukkan di dalam. Okay, saya masukkan di dalam bekas. Semoga bekas saya ni nanti cukup. Ini cara saya, guys. Siapa nak cuba boleh cuba. Oh, dapat masuk. Saya biasa selalu beli satu kontainer putih tu, guys, yang segi 4 itu. RM10 saya beli. Satu kali makan saja. Tapi ini kita buat sendiri. Kadang-kadang saya tak ada masa untuk buat, jadi hari ini saya buat. Okay. Ini dia, guys. Sudah kita siap, Ini dia pekasan mensabi saya. Saya sudah masukkan di dalam bekas. Saya akan simpan 1 kilo, guys. Banyak ini. Okay, ini rupa dia. Saya akan pekasan mensabi kita sudah boleh ditumis ataupun dimakan kita, guys. Saya tidak buat masin, saya simpan tidak banyak garam. Kita boleh tumis bersama dengan ikan bilis, cili, dan juga kita boleh tumis bersama dengan daging, Campuran dia sedikit gula dan juga garam. Saya tak masukkan bubur, Ada setengah orang dia masukkan air bubur nasi. Terima kasih.